Sekarang ni ramai orang banyak sangat alasan. Bang, nak jual emas kat mana bang? Nak beli emas, nak jual terus. Abang cakap senang lah. Saya dah cuba banyak kali pun, modal pun tak ada siapa pun nak beli. Dah kau fikir susah, dapat susah lah. Dah kau merungut, dapatlah orang yang merungut sama macam kau. Abang kata jujur, abang tak ada modal. Abang promosi je. Contoh macam ni, nampak? Sahabat ni beli dinar banyak. Ni dinar. Okay, pakcik ni dia nak pencen, dia beli emas. Duit tu dia bagi dulu. Abang order dengan kilang. Ni lagi. Ni lagi. Nampak? Ni contoh lagi, nampak? Ni semua mana ada modal. Pakai modal Ailio. Customer bagi duit. Lepas tu ada pula cakap, customer percaya kat abang. Sekarang ni kita, kenapa ni tuan tak ada satu azam ke nak bagi orang percaya kat kita? Kita buat video, kita buat konten. Jangan ambil hak orang. Jangan kita ambil kesulitan orang tadi jadi kesempatan. Jangan. Kita cakap terus terang. A, B, B ni bahaya. Bahaya sebab apa? Apa-apa pun kita belajar, jual beli emas. Ilmu ni memang abang dah cari kat tempat lain, tak ada. Majoriti dia banyak commission, tapi dekat MBA ni untuk runcit. Okay, like, comment dan share. Yakinlah dalam sunnah pasti ada kejayaan. Yes.